Karin. Nombor seterusnya adalah nombor 6. Nombor 6, mutazawwijun faisalun, mutazawwijun faisalun am azabun. Am azabun. Adakah Faisal adakah telah berkahwin Faisal atau bujang? Atau bujang. Okey. Nombor 7, at-tufahu bi'asharati. Ha, ni cara nak sebut dia. Bi'asharati, bukannya bi'ashrati. Nombor 10, kalau dia perempuan, kalau untuk dia adalah makdud dia adalah muzakkar, kita sebut asyarah, bukan asyrah. Asyrah ni adalah belas. Kita akan jumpa isnata asyrata aina, itu dalam Quran. Fanfajarat minhu isnata asyrata. Asyrata ni maknanya belas. Tapi kalau puluh, 10, asyarah. At-tufahu bi'asyarati kurushin. Uh, Apple itu berharga, B ni maksudnya berharga. B bukan kita kita tak terjemah dengan. Tufah itu dengan RM10. Tak, kita kata berharga. At-tufahu berharga, bi'asyarati berharga 10 kurush. Huwa laysa bighalin. Huwa laysa bighalin. Dia tidaklah murah. Huwa laysa bighalin. Antal muad أأنت المؤذن الجديد أأنت المؤذن الجديد أهلا وسهلا ومرحبا بك أنا مسرور بلقائك. Adakah awak muazzin yang baru itu? Kita dah dengar pasal cerita muazzin baru. Jadi dia tanya anta al muazzinu. Kalau dia sebut macam ni, ayat ni boleh jadi anta muazzinun jadidun, boleh. Tapi sebab dalam pemahaman ayat ini bermaksud kita dah bincang mengenai seorang Bilal yang baru. Jadi kita bertanya, anta al-muazzinu. Kita letak alif lam sebab kita dah bincang sebelum ini. Walaupun dalam ayat ini ayat baru kita jumpa. Tapi pemahamannya kalau diletak alif lam, maksudnya kita dah bincang tentang ada muazzin yang baru, maka kita tanya, anta al-muazzinul jadidu. Adakah awak Bilal yang baru itu? Ahlan wa sahlan wa marhaban bika, ana masrurun biliqaika. Ana ulang sekali lagi, kita boleh tanya, anta muazzinun jadidun, boleh, tak ada masalah. Anta muazzinun jadidun. Adakah awak muazzin yang baru? Ataupun adakah awak muazzin yang baru itu? Ahlan wa sahlan wa marhaban bika, ana masrurun biliqaika. Okey, alhamdulillah, hari ini laju. Okey, seterusnya muka surat 19. Ada soalan sambil-sambil tu? Boleh tanya apa soalan? Ustaz, Ya. dalam Quran ada beza ke kalau ayat tu apa ni? Ada inna Mhm. uh, dengan tak ada inna. Maknanya Ada beza. Kalau inna ni maksudnya taukid, untuk penegasan, untuk penguat ayat. Inna ni memang guna dia untuk takkid wa taukid. Takkidun wa taukidun. Takkid ni maksudnya untuk sure. Sure, taukid untuk kuatkan ayat itu. Jadi kalau Allah letak inna kat depan ni, memang Allah nak tegaskan sesuatu pada makna pada ayat itu. Kalau ayat biasalah. Ayat biasa tu tidak ada penegasan. Tapi kalau ada inna, Allah tegaskan ayat itu. Macam ayat tadi lah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah nak tegaskan bahawasanya betul. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Kalau terjemahan kita sebut sesungguhnya. Sungguh-sungguh. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Bezanya adalah pada penegasan, pada makna. Okey, terjawabnya soalan? Okey, soalan lain? Okey, gini. Kita dah belajar minggu lepas. Kalau masrurun ni, masrurun B. Contohlah, Masrur ni gembira tau. Sebenarnya saya digembirakan. Kita dah terjemah dulu ni. Digembirakan. Tapi dalam bahasa Melayu, kita tak boleh terjemah saya digembirakan. Tak boleh. Jadi kita kata saya gembira je lah. Saya gembira dengan. B itu dengan. Memang terjemah dengan. Saya gembira dengan berjumpa kamu. Ataupun sebab berjumpa kamu. B ni, kita boleh kata B as-sababiyah juga. B bermakna sebab.
Saya gembira sebab jumpa kamu. Ana masrurun bi liqaika. Dan penggunaan masrurun ni memang guna bi. Contohlah, anak kita berjaya dapat exam sejarah 80, dapat A. Kita pun kata, oh ana masrurun bika. Saya gembira dengan kamu. Saya gembira sebab kamu. Ana masrurun bika ya waladi. Ana masrurun bi. Bi tu memang sebab masrurun menggunakan bi. Ha, okay. Terjawabnya soalan? Masrurun bi. Okey, soalan seterusnya ada soalan? Ada soalan? Okey, tak ada. Next, muka surat 18. Okey, muka surat 18 apa yang disuruh? Dia suruh al-ba'u. Okey, al-ba'u min hurufil jari. Baru tanya bab ba tadi kan. Ba tu baru tanya. Okey, ada dah jawapannya kat sini. Al-ba'u min hurufil jari ta'ammal fi ma yali. Okey, dalam bab ba tadi, ba yang kita kata ana masrurun bika, kita boleh terjemah dengan ataupun sebab, ataupun tak ada terjemahan pun tak apa juga. Contoh dia bagi. Nahnu talibatun bil jami'ati. Okey, nahnu talibatun bil jami'ati. Makna ba kat sini bil jami'ati itu maknanya fi. Fil jami'ati. Kami pelajar di universiti. Muawiyah tu bi khairin. Bi ni makna betul-betul bi dengan saya dengan baik, dengan dalam keadaan baik. Nah, Muawiyah tu bi khairin. Kalau ana masruratun bi, ni kita boleh terjemah bi as-sababiyah, bi dengan sebab. Saya gembira sebab jumpa kamu. Bi tu bi sebab. Jadi bi ni ada banyak maksud. Dalam Quran pun ada ba as-sababiyah juga. Nanti bila sampai pelajaran bab itu, kita akan tengok syawahid di Quran. Ba boleh bawa masuk dengan as-sababiyah. Ba juga bawa masuk dengan. Ba juga bawa masuk di. Ha, zakat tilfazu, ada ni nombor dua pula. Zakat tilfazu bi alfi. Bi ni pula bawa masuk berharga pula. Bi ni berharga. Zalikat tilfaz. Tilfaz ni telefon lah. Television. Uh, Television itu berharga 1,000 rial. B ni berharga. Bi alfi rialin. Berharga 1,000 rial. Bikam hadhil majallatu. Berapa harga? Bikam ni berapa harga? Bikam hadhil majallatu. Berapa harga majalah ini? Laisa Khalidun bisahihin. Ini tak boleh terjemah. Ini kalau terjemah tak boleh kata dengan sebab apa tak boleh. Ini kita panggil B ni B tidak tidak ada makna. B zaidah. Ataupun B dengan sebab laisa sahaja. B dengan sebab laisa. Kita terjemah laisa Khalidun bisahihin. Khalid tidak sihat. Itu je. Bukan tidak dengan sihat. Bukan tidak dengan. Khalid tidak sihat. Khalidun laisa bisahihin ataupun laisa Khalidun bisahihin. Bi ini tidak diterjemah dalam bahasa Melayu dalam bab laisa, dalam kes laisa. Lastu bimutazawwijatin. Tidak, saya berkahwin. Saya tidak berkahwin. Saya masih bujang. Lastu bimutazawwijatin. Okay, ini masuk bi dalam Quran. Tapi ini baru pertama kali jumpa tau. Lebih detail lepas ni buku 3 kita akan bagi syawahid Quran. Setiap maksud-maksud bi, maksud min, semua tu kata kita akan pecahkan secara sebiji-sebiji maksud dia. Okey. Nombor du- B ha. Boleh dia akan jadi macam ni. Laisa Khalidun sahihan. Kena guna mangsub. Mangsub. Laisa Khalidun sahihan. Sebab khabar laisa adalah mangsubun. Dia mangsub bil fathah. Khabar laisa mansub. Khalidun isim laisa. Isim laisa Khalidun. Khalidun marfu' bil dhammati. Kalau tak ada bi untuk sahihun dia akan jadi sahihan. Laisa Khalidun sahihan. Okey, dalam Quran ada. Okey, bagus soalan ni. Dalam Quran kita ambil yang ada bi dulu jap Mana ada copy paste. Uh, ya, Ana ambil yang maksud tidak ada ni. Uh, Syahidan wa kafa billahi syahidan. Nah, indah lastu okey. Ini contoh yang bawa maksud tak ada B. Laisa tanpa B. Allah guna dua-dua dalam Quran. Ada laisa, ada B. Ada laisa, tidak ada B. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
surah sebelum Ibrahim. Surah apa yang sebelum Ibrahim? Ar-Ra'du kan? Ar-Ra'du. Ya, betul tak Ar-Ra'du kan? Ya, nak cek ya. Hud, Hud. Okey, Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ayat yang ke-43. Ar-Ra'du ayat ke-43. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Lasta mursalan ini ta itu isim laisa, lasta tu ta tu anta, anta tu isim laisa. Mursalan adalah khobar laisa. Khobar laisa kalau tanpa bi dia adalah khobar laisa mansubun. Wa yaqulu alladhina kafaru. Ini kalau kita dalam ayat ataupun ayat bahasa Melayu, orang-orang kafir berkata, kita pun letak inilah lasta mursalan ni kata-kata orang, kita letak apa tu? Quote and quote tu. Double quote and quote tu. Lasta mursala tu double quote tu. Lasta ni kata-kata orang kafir dan orang kafir berkata, orang-orang kafir berkata wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Tidaklah kamu orang mursalin rasulun. Tidaklah kamu seorang rasul. Tidaklah kamu diutuskan. Mursalan utusan. Tidaklah kamu utusan. Di sini ayat ini boleh dibuat wa yaqulul ladzina kafaru lasta bimursalin. Lasta bimursalin. Dibolehkan menggunakan bi. Tapi maksudnya sama. Mursalan dengan bimursalin sama dari segi maksud dalam bahasa Melayu. Tapi dalam Quran, of course ada beza. Semua huruf sebiji-sebiji kalau kita uh, tadabbur secara harfiah ada beza. Tapi untuk tahap sekarang buku 2 kita kata sama dulu lasta mursalan dengan lasta bimursalin sama makna sama dulu. Walaupun secara detailnya ada beza sedikit ada sedikit. Okey, kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Ini contoh laisa tanpa guna bi. Okay, dalam Quran lain ayat lain a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya lutu. Qalu mereka berkata. Qalu kalau dia tak sebut siapa yang berkata maka diletakkan waw tu untuk tanda ramailah mereka berkata. Kalau disebut orang kafir contohlah qalal kafirun jadi qala lah kalau tak sebut jadi qalu. Qalu mereka berkata qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. فأسرك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب. Mereka berkata ini orang-orang kafir kaum Nabi Lut kata qalu ya Lut wahai Lut ya Lut inna okey bukan siap bukan orang kafir berkata ni. Ini utusan ni malaikat yang berkata malaikat yang menyamar jadi manusia tu bila berjumpa Nabi Lut dia berkata malaikat tu berkata ya Lutu wahai Lut inna sesungguhnya kami rusulu jamak sesungguhnya kami utusan Tuhan kamu lan yasilu ilaik mereka ini tu titik ataupun koma lepas tu lan yasilu ilaik mereka orang-orang kafir tidak akan dapat mencapai kamu tidak dapat menangkap kamu tidak dapat sampai menyakitkan kamu lan yasilu ilaik fa asri bi ahlika maka hendaklah kamu berjalan pada waktu malam Isra fa asri bi ahlika bi qit'in min al-lail maka hendaklah kamu keluar malam dengan ahli keluarga kamu bi ahlika bi qit'in min al-lail pada bi ini pada sepotong malam kita ini potongan bi qit'in satu potong daripada malam minal laili wala yaltafit minkum ahadun dan janganlah seseorang daripada kamu menoleh ke belakang untuk tengok apa yang berlaku dekat orang-orang yang tak ikut dia ni wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak kecuali isteri kamu. Isteri Nabi Lut ni dia bersekongkol dengan orang-orang kafir. Dia bersekongkol dengan orang kafir. Jadi Allah bagi tahu, yes, keluarga kamu akan selamat kecuali isteri kamu illa imra'atak.
Innahu musibuha. Sesungguhnya hu tu kita panggil dhamir sya'ni. Nanti belajar buku 3. Innahu musibuha. Sesungguhnya dia akan ditimpa ma asabahum. Ditimpa apa yang menimpa orang-orang kafir. Ma asabahum. Inna mau'idahum subuh. Sesungguhnya janji Allah itu pada waktu subuh. Dan ditanya alaysa subhu biqarib. Allah tanya, tidakkah subuh itu dah dekat? Ini soalan tidak perlu jawapan, tapi nak bagi penegasan bahawasanya ya, subuh dah dekat dah. Awak kena keluar malam ini sebab subuh nak dekat. Subuh ini Allah akan turunkan bala pada kaum Nabi Lut. Alaysa subhu biqarib. Bi itu tidak perlu diterjemah. Adakah subuh itu dekat? Tidakkah subuh itu dekat? Tidakkah. Tidakkah subuh itu dah dekat? Alaisa subuhu bi. Bi ni adalah bi tanpa makna. Tanpa makna dalam bahasa Melayu. Okay. Ayat lain dalam Quran, Allah beritahu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita tengok ayat lain. فلما وضعتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما فلما وضعتها تتكلم Maryam bukan Maryam, mak Maryam wada'atha, mak Maryam beranak. Wada'ah ni maksud letak, tahu maksud asal wada'ah letak, tapi dalam ayat ini letak juga bermaksud beranak. Beranak. Wada'atha, telah beranakkan ia tu Maryam lah. Mak dia beranakkan dia. Qalat rabbi inni, maka mak Maryam berkata, qalat rabbi inni. Rabbi ni asalnya, okey, ni menarik. Rabbi ni, ini ya, anak kena uh, tulis. Rabbi ni, ini asal dia Rabbi. Ada ya. Rabbi. Rabbi inni wada'tuha. Tapi untuk panggilan, untuk ada ya Rabbi, dibolehkan buang ya ana tu. Rabbi. Boleh. Nanti kita belajar buku 3 juga. Qalat Rabbi inni, wahai Tuhanku. Tu terjemahan dia. Rabbi inni, wahai Tuhanku. Asalnya ya Rabbi, ada ya kat sini. Sorry, anak kena tulis. Asalnya ya Rabbi. Rabbi inni, wahai Tuhanku, inni wada'tuha unsa. Sesungguhnya aku beranakkan ia perempuan. Sebab kan mak Maryam bernazar untuk mengabdikan anaknya kepada mihrab, kepada masjid, kepada agama. Tapi tiba-tiba beranak alamat perempuan pula. Jadi dia pun mengadu ke Allah. Wahai Allah, Allah perempuan. Inni wada'tuha unsa. Ya Allah, dulu bernazar nak wakafkan anak untuk agama. Tapi wada'tuha unsa. Aku telah beranak perempuan. Wallahu a'lamu, dan Allah kata, ya Allah tahu. Wallahu a'lamu, dan Allah lebih tahu bima wada'at, dengan apa yang dia beranakkan. Walaysa zakaru kal unsa. Ini contoh walaysa zakaru. Zakaru ini adalah isim laisa. Walaysa zakaru kal unsa. Tak letak b dah kat sini sebab ka ini kita dah belajar buku 1. Ka ini adalah harful jarri juga. Ka ini harful jarri. Bila harfu jar, tak boleh dua harfu jar bertemu. Tidak boleh bikal. Tak boleh bi. Ataupun fika ke, tak boleh. Ka adalah harfu jarri. Maksudnya seperti. Walaysa zakaru kal unsa. Dan tidaklah lelaki seperti perempuan. Walaysa zakaru kal unsa. Wa inni sammaituha Maryama. Dan sesungguhnya aku, yakni Allah, menamakan ia Sammai. Sammai ni menamakan. Ismun kan? Kita sebut ismun tu. Sammai, menamakan ia. Inni sammai tuha. Aku menamakan dia, yakni Maryam. Aku menamakan dia Maryam. Allah yang bagi nama kepada Maryam. Allah yang bagi nama. Wa inni sammai tuha Maryama. Wa inni u'izuha. Dan aku menjaganya. Aku melindunginya. U'izuha bika. Dengan kamu. Wa dzurriyyataha. Ini, bukan. Silap. Wa inni sammaitu Maryam ni bukan. Silap. Sorry. Wa ini ni bukan aku Allah.
Ini ni mak Maryam. Sorry, tersalah bagi maksud. Wa inni sammaituha, yakni mak Maryam kata, aku sesungguhnya aku menamakan ia. Sorry, saya silap tadi. Oh. Astaghfirullahalazim. Wa inni sammaituha, aku menamakan dia Maryam. Wa inni, dan aku meminta perlindungan kepadanya bika, dengan kamu. Ka tu Allah. Ini Allah. Ka ni Allah. Bika u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan dengan kamu wahai Allah untuk menjaga Maryam dan zuriatnya minasyaitonir rajim. Ini laisa tanpa guna bi sebab dah ada ka. Ha, okay. Next, ada ayat lain menggunakan laisa. Lepas ni kalau jumpa kata Laisa, boleh tadabbur lah. Dah sampai masanya kita tadabbur sikit-sikit yang kita dah belajar, ikut setakat ilmu yang ada, tengok ada B ke, tidak ada B ke. Ini ayat dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang makithina, bukan, ayat dia, hmm, ayat, nak bagi tahu kat mana ayat ni? Anna lahum. Okey, ini anna, isim anna. Anna lahum ajran. Ini nak bagi tahu anna ni boleh duduk jauh. Dia punya isim anna. A'udzu minasyaitonirrajim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ajran ini adalah isim inna, isim anna. Anna dengan inna sama maksud. Anna dengan inna sama maksud. Cuma anna ni duduk tengah-tengah. Anna duduk tengah-tengah, inna duduk permulaan ayat. Inna duduk permulaan ayat, anna duduk tengah. Anna lahum ajran hasana. Ayat asalnya anna ajran hasanan lahum. Anna ajran hasanan lahum. Kalau ikut isim inna, khabar inna. Tapi ini khabar inna didepankan, isim inna dikebelakangkan. Okay. Ada soalan? Ustaz, balik tadi Ya. Laisa Khalidun Sahihan tu Han tu ada alif lah ya. Ha ada alif, yes. Anda ulang sekali lagi. Hanya tamarbutah dengan hamzah sahaja tidak menerima alif ketika dia mangsub. Dua tu je. Tamarbutah dengan hamzah mamdudah. Hamzah sahaja yang tidak menerima alif ketika dia mangsub dalam keadaan tanwin. Yang lain semua wajib alif. Semua. Okey, soalan lain ada? Ya. Okey, jap kita cek balik. Okey, sebab ada alif lam. Walaysa zakaru kal unsa. Tidaklah lelaki itu seperti perempuan. Ya, kalau ayat ni, kalau tidak ada alif lam, walaysa, contoh ayat tak boleh ubah lah, tahu, tapi kita nak belajar je. Uh, Walaysa zakaru ka unsan. Kalau tidak ada alif lam, walaysa zakaru ka unsan. Kalau tidak ada alif lam, jadi unsan. Unsan ni maknanya inas, muannas. Tidaklah perempuan seperti, tidaklah lelaki seperti perempuan. Walaysa zakaru kal unsa. Tapi kalau tidak ada alif lam jadi unsan. Unsan. Okey, soalan lain. Kenapa dalam ayat ni Allah letak alif lam Ini perbincangan Zakarul dan Ana mengakulah dalam ayat ni Ana tak sempat tadabbur detail kenapa ada alif lam. Kenapa Allah tak kata walaisa zakaru ka unsan kan? Ataupun walaisa zakarun ka unsan. Kenapa? Wallahu alam. Ana tidak sempat tadabbur. Tidak ada ilmu ana di sini. Tapi nanti kalau ada masa Ana akan baca dan Ana akan explain lah. Sebab kalau tengok tafsir-tafsir yang detail memang dibincangkan ada alif lam kenapa. Macam kalau siapa yang peminat Noman Alif Khan Noman nama apa nama dia? Noman Alif Khan kan? Noman apa nama dia? Tak ingat. Noman Khan. Noman Noman Ali, Khan. Noman Ali Ali. Ali bukan Alif, sorry. Noman Ali Khan. Noman Ali Khan ni antara manusia yang sebiji-sebiji dia boleh dia ada buat kelas mengenai kenapa ada alif lam, kenapa tidak ada alif lam. Sebab dia kaji banyak. Ana belum sampai tahap tu lagi. Tapi kalau ada masa rajin-rajinkan tengok dia antara orang yang sangat detail. Ada satu sesi masa dia datang ke KL,
Dia bincang la uqsimu uh, apa ayat dia satu perkataan je dia bincang sampai 4 jam. Ma'arish kah ya apa dah perkataan apa dah? Wala uqsimu binafsil lawwam. Ada satu perkataan dia bincang 4 jam satu perkataan tu saja. Kenapa ada alif lam? Kenapa ayat ini kenapa Allah sebut perkataan ini? Kenapa hebatnya perkataan ini? Sampai 4 jam dia boleh bincang satu perkataan. Sangat menarik dan kawan yang dengar, tak nak tak dengar, nak tak pergi masa dia datang KL tu. Tapi kawan kata subhanallah sangat mendalam. Ana tak sempat dengar. Tapi itulah antara orang-orang yang boleh bincang secara detail yang moden lah zaman moden yang boleh yang kalau ada masa cuba luangkan masa untuk dengar tadabbur harfiah daripada Norman Ali Khan dan ia ilmu dia tidak merepek lah tidak ada khurafat-khurafat semuanya berdasarkan kitab-kitab tafsir-tafsir lain dia combine dia ada ilmu lepas tu dia huraikan dengan lebih cara moden okey. Ini anda tak tahu kenapa alif lam kenapa Allah kata kalau terjemahan harfiah dia, tidaklah lelaki itu seperti perempuan itu. Tapi kenapa ada alif lam, kenapa tak letak, kenapa tidak dibuang alif lam? Wallahu alam, ana tak tahu jawapan. Okey. Next, kita tengok muka surat 20. Jap, muka surat 20 ana belum scan lagi. Ana nak scan dulu. Ah, belum habis lagi. Okey, sorry. Kita check balik 19. Okey. Oh, memang nak masuk ke tajuk baru dah. Tajuk 3 dah. Okey. Uh, Sekejap, anak tutup lampu je. Silau. Okay. Inda bilalan. Okay, sorry. Okey, jadi inilah maksud-maksud B untuk buku satu. Yes, dia bagi tahu dulu maksud, tapi dari segi detail sebiji-sebiji belum dibincangkan kecuali buku 3. Buku 3 kita akan bincang B syawahid. Syawahid maksudnya dalam Quran dekat mana B dengan maksud sebab. Dengan sebab uh, Allah banyak guna ayat sebab. Untuk B ni maksudnya sebab. Ada B dengan bawa maksud lain, ada maksud B lain. Jadi kita bincang buku 3 lebih detail. Okey, nombor 12. Sahihil jumal al-atiyata. Betulkan ayat-ayat yang berikut. Abdullahi wa asdiqa'uhu lasna. Ini salah lah. Abdullahi wa asdiqa'uhu laisu fil masrifi. Laisu fil masrifi. Tidaklah Abdullah dan kawan-kawannya tidak berada di bank. Ummi naimun. Salah. Ummi naimatun. Mak saya tidur. Mak saya tidur. Ummi naimatun. Inna inda Bilalin kutuban. Sebab dia isim inna. Inna inda Bilalin kutuban ghaliyatan. Kutuban ghaliyatan. Nombor 4. Safiyatu laisa bimutazawwijin. Salah. Safiyatu laisat. Safiyatu laisat bimutazawwijatin. Kena tukar juga dekat mutazawwijatin tu. Kena tukar jadi tamarbutah. Safiyatu laisat bimutazawwijatin. Qamisu Su'ada, baju Su'ad, Su'ad nama perempuan. Qamisu Su'ada zu ni wajib menjadi mudhaf. Jadi selepas dia zu jaibin. Qamisu Su'ada zu jaibin wahidin. Baju Su'ad mempunyai satu poket. Zu jaibin wahidin. Nombor 6. Min aina Nu'manu innahu min New Yorki. Salah. Sebab nama bukan nama Arab, dia wajib jadi mamnu' min as-sarfi, maka dia majrur bil fathati. Min aina Nu'mana min aina Nu'manu innahu min New Yorka. Innahu min New Yorka. Ammu Hashimin laisa azabun. Okay, salah. Kita boleh dua jawapan yang dibetulkan. Ammu Hashimin laisa bi'azabin. Satu. Satu lagi laisa azaban. Boleh juga. Laisa azaban. Laisa azaban dengan laisa bi'azabin. Okay, nombor 8. Laila masrurotun. Bukan masrurun. Laila nama perempuan.
Laila masruratun. La'allal mudarrisa wal mudira. Bukan wal mudiru. Wal mudira. Sebab dia wawul atfi, dia ikut isim sebelum dia. La'allal mudarrisa wal mudira fil madrasati. Harap-harap cikgu dan guru besar berada di sekolah. Okey, seterusnya kawin. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Jadikan ayat-ayat menggunakan perkataan-perkataan berikut. Okey, tak payah buat sebab kita nak cepatkan habis tajuk dua ni. Okey, al-kalimatul jadidatu, perkataan-perkataan baru. Untuk tajuk buku dua adalah inilah kajian baru. Naimun barqiyatun, jamak dia barqiyat. Maktabul barid, pejabat pos. Masrifun, jamak dia masarifu. Okey, ta'ammal ta'ammalil ta'ammalil farqa. Tengok perbezaan. Al-farqu ni maksud perbezaan. Mudarrisun Muhammadun am tabibun. Adakah cikgu Muhammad ataupun doktor? Ayat kedua, am Muhammadun mudarrisun am Khalidun. Adakah Muhammad cikgu? Adakah Muhammad seorang cikgu ataupun Khalid seorang cikgu? Ini beza dia. Jadi benda ni tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita boleh tanya je sama maksud. Mudarrisun Muhammadun ataupun Muhammadun mudarrisun sama maksud, tapi bahasa Arab tak sama. Bukan bahasa Arab, bahasa Arab Quran tak sama. Bahasa Arab biasa pun ini boleh je nak guna apa-apa pun tak ada masalah. Bahasa Arab Quran tidak sama. Kenapa diberi penekanan? Sebab benda ni berkait dengan pemahaman lepas ni. Dia ada kaitan lah. Okey, kita masuk tajuk 3. Alhamdulillah habis tajuk 2 kita kali ni. Wajibat tak ada siapa lagi disuruh buat. Sebab apa? Sebab anak tak sempat nak marking sekarang. Tak sempat, sorry. Jadi tak payah buat lagi. Wajibat buku 1, buku 2 tak perlu buat. Buku 1 dah. Tajuk 1 dan tajuk 2 tak perlu buat lagi. Nanti bila anak suruh buat baru buat. Sebab apa tahu rasa bersalah? Sebab ikhtibar yang dihantar belum ni pun kita belum Ana belum marking lagi seorang-seorang. Kita ambil masa sikit nak marking. Jadi tak perlu buat wajibat lagi, hanya buat tamrin dalam buku teks je dulu. Tamrin dalam buku teks buat. Macam hari ni kita akan belajar tajuk 3. Jadi sepatutnya tamrin itu dalam buku teks tu dah siap dah buat. Jadi tunggu sekejap, Ana nak ambil scan untuk ambil pelajaran 3. Okay, Alhamdulillah kita masuk tajuk baru hari ini. Yang harap semua orang dah buat tamrin dalam tajuk 3 ni. Buku 3, tajuk 3, buku 3 dah tajuk ketiga. Ad-darsu as-sadisu. Okey, ad-darsu as-sadisu, pelajaran ketiga. Hiwar yang diberi agak panjang. Jadi kita cuba untuk habiskan malam ni hiwar dia. Ahmadu, kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Tajuk ketiga ni kita akan belajar tajuk huruf ataupun huruf dah. Nombor belas-belas. Sebelum ni kita belajar 1, 2 dan 3 hingga 10. Untuk tajuk ketiga buku 2 ini kita akan belajar cara guna huruf belas. Belas-belasan ni. Sebab bahasa Arab ni sangat detail. Nombor 1 lain, nombor 2 lain.
dia punya nahu, dia punya cara guna 3 hingga 10 lain, belas-belas lain, belas-belas dah lain dah. 11 dengan 12 lain. Jadi benda ni mencabar minda. Siapa yang boleh ingat semua sangat power lah. Dan benda ni akan kita rasa best bila kita jumpa perkataan ini dalam Quran. Nombor belas-belas pun ada dalam Quran. Macam tadi anda baca. Fajasat min husnata asyrata aina. Itu ada dalam Quran. 12 mata air. Dan banyak lagi lah nombor-nombor belas dalam Quran. Kita akan jumpa dalam tajuk 3 ni. Jadi Ahmadu, Ahmad nama Arab tetapi dia mamnu' min as-sarfi sebab dia atas wazan af'alu. Okay, ini kenapa dia tidak bertanwin? Sebab dia wazan. Wazan dia af'alu. Mana-mana nama orang ataupun perkataan yang berada di atas wazan af'alu, maka dia tidak boleh bertanwin dan tidak boleh dimajrurkan dengan kasrah. Nah, sebab tu kita kata Allahu akbaru kabira. Tak boleh kita kata Allahu akbarun kabira. Tak boleh. Akbaru tu tidak boleh ditanwinkan sebab wazan. Wazan af'alu memang haram tanwin sampai kiamat. Tidak ada, tidak pernah kita akan jumpa akbarun. Tak ada. Allahu akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Akbaru kabira. Jadi Ahmadu wazan. Ahmadu kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Ahmad tanya berapa pelajar di kelas kamu? Wahai Ali. Aliun jawab fi faslina di kelas kami arba'ata asyara. Arba'ata asyara taliban. Okey, ambil nota. Notanya adalah, ya, anda nak besarkan tulisan ni. Arba'ata asyara adalah satu perkataan. Arba'ata asyara adalah satu perkataan. Macam dalam bahasa Inggeris, kalau 16 kan, kita tulis macam ni, 16. 16. 16 ni adalah satu perkataan. Yes, bahasa Arab pun nombor belas-belas adalah satu perkataan. Walaupun nampak macam dua perkataan. Arba'ata dengan asyara. Macam dua perkataan. Tetapi dia diberi nama adadun murakkabun. Nombor yang dikira satu perkataan. Adadun murakkabun. Nombor belas-belas dalam bahasa Arab diberi nama adadun murakkabun. Murakkabun. Nombor yang murakkab, yang bersambung. Walaupun nampak macam dua perkataan, tetapi dia satu perkataan. Apa maksud? Maksudnya arba'ata ini dia tidak akan jadi arba'atu, tidak akan jadi arba'ati. Sebab dia duduk tengah-tengah perkataan sebenarnya. Sebab tu baris dia, kalau kita kata uh, Zahabtu ila arba'ata asyara taliban. Ila, walaupun ada ila jadi arba'ata juga. Sebab dia tengah-tengah. Tapi nampak macam dua perkataan. Dalam bahasa Melayu kita sebut 16, dua perkataan kan. 16. Ini dua perkataan. Tapi sama juga, belas ini dia tidak boleh kita kata saya ada belas ekor pelajar. Ekor pelajar. Belas uh, belas batang pen. Tak boleh kita kata belas saja. Sebab belas ini walaupun dia satu perkataan, tapi dia tidak boleh digunakan satu-satu sendiri. Tak boleh. Itu maksud dia juga. Tak boleh kita kata belas. Saya ada belas buku. Tak boleh. Dia belas ni perkataan yang mesti bersambung. 16, 17, 18. Adadun murakkabun. Bahasa Arab, bahasa Inggeris, yes, memang tak boleh dijauhkan. Jadi, bila macam ni, baris arba'ata ini tak berubah. Sebab dia duduk tengah perkataan sebenarnya. Dan arba'ata asyara, dia sendiri satu perkataan itu, arba'ata asyara itu adalah mabniyun. Mabni. Perkataan adadun murakkabun adalah isim yang mabni. Isim yang tidak akan berubah, tidak akan jadi asyari, tidak boleh akan jadi asyarun. Jadi dia huruf dia kekal arba'ata asyara. Satu, nota pertama. Nota kedua, untuk guna belas-belas ini, dia sama hukum waktu kita belajar nombor 3 hingga 10, iaitu nombor bagi dia mesti berlawanan dengan ma'dud yang dikira. Contoh, taliban. Taliban ini adalah muzakkar, maka nombor 4 ini mesti muannas. Aliyun fi faslina arba'ata asyara. Tak boleh kata arba'a asyrata. Tak boleh kita kata fi faslina arba'a asyrata. Salah.
Kena kata arba'ata asyara. Dia berlawanan dengan ma'dud yang dikira. Okey. Benda ni agak mengelirukan, bukan melirukan, dia tak mengelirukan, tapi kita nak guna tu waktu kita bercakap memang tak sempat nak jaga. Nak guna arba'ata ke, nak guna arba'u ke, tapi tak apa, masa bercakap kita langgar je. Tapi masa baca Quran, yes, kita kena perhati kenapa muzakkar, kenapa muannas. Masa bercakap jangan risau, sebut je arba'atash. Arba'atash. Orang Arab memang arba'atash je. Dia sebut tak sebut asyara pun tak sebut. Yang dia arba'atash ringgit, arba'atash, arba'atash, sab'atash, khamsatash. Asyara tu jadi tosh je. Tosh, tosh. Belas tu jadi tosh je. Jadi tidak ada masalah masa bercakap, jangan risau. Tapi masa kita baca Quran, kita perhati sebiji-sebiji kenapa muzakkar, kenapa muannas. Okey. Ahmad jawab, Ahmad pula jawab. Ahmad tanya, at-tullabu Ahmad bagi ayat penyata pula. Ahmad ni dengan Ali dua-dua pelajar. Jadi dia tanya Ali, Ali berapa pelajar kelas kamu? Kelas kami ada 14 pelajar. Ahmad pun bagi tahu. At-tullabu fi faslina aktsaru. Pelajar pelajar di kelas kami, yang di kelas Ahmad, aktsaru, lebih ramai. Asal dia kasirun. Di kat sini juga kita akan belajar ni, wazan ni. Wazan ni ada dua maksud. Satu paling, satu lebih. Kita panggil superlatif dengan komparatif. Wazan yang sama tetapi maksud berlainan. Kadang-kadang dia bawa maksud paling. Contoh kalau kita kata Allahu Akbar, itu maksudnya Allah paling besar. Allah paling besar. Maknanya di situ adalah superlatif, bukannya komparatif. Yang ni dalam ayat ini, aksaru ini adalah maksudnya lebih ramai. At-tullabu fi faslina aksaru. Terjemah dia, pelajar-pelajar di kelas kami lebih ramai. Bukannya paling ramai. Bukannya Ahmad kata pelajar-pelajar di kelas kami paling ramai. Macam mana kita nak tahu? Pada ayat lah konteks ayat itu. Okey, jadi fihi tis'ata asyara taliban. Orang Arab bila bercakap dia sebut fihi tis'atash. Tis'atash ni uh, 19. Tapi dalam bahasa Arab Quran, fihi tis'ata asyara taliban. Uh, dalam pelajar, dalam kelas itu ada 19 pelajar. Ingat di sini kenapa menggunakan ta marbutah? Sebab taliban muzakkar. Dia mesti berlawanan. Kalaulah talibatan, dia akan jadi macam ni. At-tullabu fi faslina aksar fihi tis'a asyrata talibatan. Okey, anda tulis beza dia. Tis'a tis'a asyrata. Tis'a ini mati ya, asyrata. Tis'a asyrata talibatan. Talibatan. Itu cara dia. Kalau perempuan, ya sorry, ini bukan baris bawah ni. Ini bukan titik, ni baris. Ini baris tis'a asyrata talibatan. Tis'a asyrata talibatan. Kalau dia kata perempuan, fihi tis'a asyrata talibatan. Kalau lelaki, fihi tis'ata asyara taliban. Penggunaan untuk nombor belas-belas, ma'dud, benda yang dikira mesti mangsubun. Mesti mangsub dan mesti mufrad. Tak boleh kita buat ayat fihi tis'ata asyara tullaban. Salah. Tak boleh guna nombor belas-belas menggunakan ma'dud yang jamak. Mesti menggunakan ma'dud yang mufrad dan mangsub. Mufrad dan mangsubun. Kalau nombor 3 hingga 10 mesti mudhaf ilaih. Contoh fihi 9 pelajar. Fihi tis'atu fihi tis'atu tullabin. Fihi tis'atu tullabin. Tetapi untuk nombor belas tak boleh guna tullab, mesti guna mufrad. Ini specialnya bahasa Arab ni. Banyaknya hukum. Yes, banyak hukum. Kenapa? Sebab Allah nak buat macam tu. Kita terimalah seadanya. Kita tak boleh nak tak perlu jumpa sebab pun tak apa. Dengan benda yang Allah buat ni, kalau tak jumpa sebab pun tak apa. Contoh kan, kenapa solat subuh 2 rakaat? Ikut je. Tak perlu tahu tu tak apa sebab kenapa. Yang penting Allah suruh solat subuh 2 rakaat. Kenapa solat zuhur 4? Kalau nak cari hikmah memang ada. Tapi kalau tak jumpa hikmah, buat je dulu. Macam bahasa Arab juga. Apa hikmahnya? Kenapa nombor belas-belas menggunakan mufrad? Kenapa nombor 3 hingga 10 menggunakan jamak?
Walaupun tak jumpa kenapa sebab, tapi tak apa, ikut je apa yang Allah guna, apa yang Allah suruh, apa yang Allah sebut dalam Quran, kita ikut sahaja. Ini cara kita nak mengikut Allah tanpa soal, tak apa. Ah, Kalau bersoalan untuk cari hikmah lebih bagus, tapi kalau tak jumpa hikmah, ikut sahajalah. Gitu. Jadi uh, fihi tis'ata asyara taliban aliyun aliyun ya aliyu ya aliyu masmut talibil jadidi alladhi ja'a amsi. Wahai Ali, apakah nama pelajar baru yang ja'a amsi, yang datang semalam? Ja'a amsi. Okey, ja'a ni datang. Kalau aja'a buat jadi datang. Aja'a aja'a. Contoh. Uh, kita kita selalu pergi masjid, solat uh, Jumaah, setiap hari datang. Kawan kita tak datang pun sebab dia jarang-jarang datang, sebab dia memang tak solat Jumaah dekat masjid, dia solat kat rumah. Tiba-tiba pada satu hari malam tu, tengok-tengok dia datang. Kita pun tanya, ma aja'aka, ma aja'aka al-yawm. Apa yang buat awak datang? Aja'a ni buat datang. Ja'a datang. Aja'a buat datang. Dan inilah bahasa Melayu. Kita kata ajak. Awak ajak dia. Ajak tu sebenarnya aja'a. Dalam Quran Allah bagi tahu fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Maryam ketika dia sakit makhad ni sakit nak beranak. Dalam bahasa Inggeris contraction tu. Al-makhadu tu contraction nak beranak tu. Fa'aja'a, maka sakit contraction itu membuatkan ia datang. Fa'aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah. Ajak itu bahasa Arab sebenarnya. Ajak tu buat datang, buat ia datang. Ajak dia ke sini, buat dia datang ke sini. Itu bahasa Melayu. Dia ada perkataan Arab sebenarnya, tapi kita tak perasan. Ajak itu buatnya buat datang. Jadi ja'a datang, aja'a buat datang. Jadi kalau kita tanya, Muhammad, ma aja'aka? Apa yang buat awak datang hari ini ke masjid? Lepas tu, Muhammad jawab, aja'ani, aja'a, aja'ani at-ta'amu. Uh, Buat saya datang sebab makanan tu ada jamuan. At-ta'amu aja'ani. At-ta'amu aja'ani. Makanan itu membuat saya datang. Itu menariknya bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Ada beberapa perkataan dicedok. Okey. Maaf. Masmut talibil jadidil ladzi jaa amsi. Apakah nama pelajar baru yang datang, bukan yang buat datang tahu, yang datang semalam. Amsi ni dia mabni. Amsi adalah mabni, dia tidak ada amsa, dia tidak ada amsu. Buat notalah, amsi adalah zaraf yang mabni. Zaraf yang mabni maksudnya semalam. Ali jawab, ismuhu Usamatu, namanya Usamah. Ahmadu huwa tawilun jiddan. Oh, dia tinggi kan? Huwa tawilun jiddan, dia tinggi sangat. Alaysa kadzalik? Tidakkah begitu? Ini biasanya bahasa Inggeris, isn't it? Doesn't isn't he? Jadi ini bahasa tak gitu kalau kita orang orang Melayu. Tak gitu. Tidakkah begitu? Ini pun dalam bahasa Arab pun Allah banyak guna alaysa hadza. Alaysa ni tidakkah begitu menjadi soalan yang biasa. Alaysa kadzalik? Tidakkah begitu? Okay, cara jawab untuk tidakkah begitu, kalau kita jawab na'am, contoh anda tanya, anda kata Usamah tinggi. Tidakkah begitu? Kalau kita jawab na'am, ya, tidak begitu. Maknanya dia pendek lah, dia rendah. Ya, tidak begitu. Alaysa kadzalik? Jawapan dia bala. Bala ini adalah harfun nafyi untuk nafi. Adakah tidak begitu? Bala. Jawapan dia bala. Ini macam mana nak faham? Bahasa Melayu tidak ada terjemahan bala. Bala ini kena terjemah dengan bala aja. Contoh kita tanya, Alaisallahu bi ahkamil hakimin? Tidakkah Allah sebaik-baik hakim? Jawapan dia bala. Terjemahan terdekat adalah bahkan. Bala ni bahkan. Jadi tengok Ahmad tanya. Ahmad buat ayat. Dia tinggi sangat. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Tidakkah begitu?
Ali jawab, bala. Bahkan, huwa tawilun jiddan. Dia tinggi sangat. Walakinna hamidan. Tetapi Hamid atwalu minhu. Tetapi Hamid lebih tinggi. Ini bukan paling tinggi. Ini lebih tinggi. Terjemahan kat sini adalah komparatif. Bukannya superlatif. Ini komparatif. Komparatif mana lebih. Komparatif. Anda bagi tahu sekali lagi. Af'alu, wazan af'alu boleh masuk dua makna. Satu lebih tinggi, satu paling tinggi. Di sini lebih tinggi. Tetapi Hamid atwalu minhu. Tetapi Hamid lebih tinggi darinya, dari Usamah. Innahu atwalu talibin. Sesungguhnya dia pelajar paling tinggi. Ini baru superlatif. Yang ni atwalu talibin ni superlatif. Superlatif. Ini superlatif paling pula masuk. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia pelajar paling tinggi di kelas kami. Di kelas kami. Jadi Ustaz, macam nak atwalu tahu Ustaz? dalam konteks ayat lah kita boleh faham sendiri kat sini. Kalau ada minhu tu maksudnya compare lah kita dia lebih tinggi dari. Lebih tinggi dari. Ini kan ada min. Min ni mana dari. Jadi komparatif lah. Kalau atwalu talibin ini paling tinggi, pelajar paling tinggi sebab dia ada mudhaf ilaih satu. Ini kita akan nampak lepas ni. Bila beberapa kali kita jumpa penggunaan wazan af'alu ni kita akan nampak bila nak terjemah paling, bila nak terjemah lebih. Okey tak apa lepas ni sampai masanya. Okay, next. Waman atwalu talibin fi faslikum. Jadi Tak, ayat soalan. walakinna walakin Walakinna hamidan. Okay, sorry. Anda tak kenapa explain pasal Hamidan lakinna. ni, kenapa Hamidan? Okay, dia lakinna ni, dia adik-beradik dengan inna. Dia adik-beradik dengan inna. Dia sama hukum dia. Dia hamidan itu adalah isim lakinna. Lakinna dalam bahasa Melayu tetapi. Tetapi ni, dia sama dengan sesungguhnya. Dia sama dengan inna. Sebab kita panggil inna wa akhawatuha. Inna ni ada adik-beradik dia. Adik-beradik dia lakinna, la'alla, lakinna, laita. Jadi lakinna ni dia ada isim inna. Hamidan ni adalah isim inna. Isim lakinna. Dia adalah isim lakinna mansubun. Atwalu khabar lakinna. Sebab tu dia marfu'. Khabar lakinna dia marfu'. Khabar lakinna marfu' dia sama inna lah. Inna hamidan atwalu minhu. Lakinna hamidan atwalu minhu. Jadi inna dari segi hukum dia sama dengan lakinna. Hanya beza makna sahaja. Makna lakinna maksudnya tetapi. Okay, soalan yang bagus. Sorry, anda tak explain tadi. Okay, soalan lain ada? Okay, tak ada. Jadi Ahmad pun tanya. Ali tanya, waman atwalu talibin fi faslikum? Dan siapa pelajar paling tinggi di kelas kamu? Waman atwalu talibin. Atwalu ni mudhaf, talibin mudhaf ilaih. Dan siapa pelajar paling tinggi di kelas kamu? Ahmad tanya, Ahmad jawab, atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Pelajar paling tinggi di kelas kami Ibrahim. Ibrahim ni khabar sebab tu dia marfu. Jadi ini khabar, ini mubtada. Atwalu ni mubtada i'rab dia, wa huwa mudhaf. Kana i'rab satu-satu. Atwalu mubtadaun marfu'un bidhammati wa huwa mudhaf. Talibin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati fi faslina jumlah muta'alliqah dengan mubtada tadi dia bukan khabar. Fi faslina ni bukan khabar. Uh, Contoh kalau kita kata kita tak boleh kata fi faslina ni khabar sebab cuba kita bagi makna. Pelajar paling tinggi dalam kelas kami ayat tak lengkap. Jadi fi faslina ini automatik dia bukan khabar. Dia bukan khabar sebab dia adalah jumlah muta'alliqah. Macam mana kita nak tahu jumlah muta'alliqah tu khabar ke tak? Ini dari segi makna. Dari segi makna. In atwalu talibin fi faslina, kalau terjemah bahasa Melayu, pelajar paling tinggi dalam kelas kami. Lengkap tak? Tak lengkap. Jadi fi faslina itu bukan khabar. Khabar adalah Ibrahimu. Pelajar paling tinggi dalam kelas kami adalah Ibrahim. Fi faslina adalah
Dalam i'rab fi faslina adalah jumlatun muta'alliqah. Ini dalam Quran banyak tahu jumlah muta'alliqah. Jumlatun muta'alliqatun. Muta'alliqah ni yang berkait. Jumlatun muta'alliqatun bil mubtada'i. Dia jumlah berkait dengan mubtada' tadi. Ibrahimu khabar. Marfu'un bidhammati. Ali pun jawab. Ali pula jawab. Ali pun tanya soalan. Okey, ada soalan ke? Ada orang ambil tu? Tak ada soalan, okey. Aliyun. Adaftaruka hadha ya Ahmadu? Adakah buku kamu ini wahai Ahmad? Ahmadu inna khattaka. Khattun ni maksudnya tulisan khattun maksud asal khat adalah garisan. Khattun maksud asal dia garisan. Garisan macam kita panggil khattul istiwa. Dalam bahasa Melayu kita sebut khattul istiwa. Tapi dalam bahasa Arab khattul al-istiwa. Khattul istiwa. Bacaan dia macam ni. Khattul istiwa'i. Khattu ni garisan. Istiwa ni tengah. Istiwa ni sawaun. Sawa alif nun. Sawaun kan maksudnya tengah. Maksudnya sama. Sawaun. Itu maksud asal khatul istiwa. Khatul istiwa tu garis tengah. Garis sama. Hemisfer utara dengan hemisfer selatan. Dia ada tengah dia. Tengah tu sawaun. Bawah dengan atas sama. Jadi istiwa tu maknanya sama. Khatul istiwa, khat tengah. Garisan tengah. Itu maksud khatul istiwa sebenarnya. Jadi khatun maksud asal adalah garisan. Tapi garisan juga boleh bawa masuk tulisan dalam ayat ini. Jadi dia kata inna khattaka, dalam kita belajar pun kita belajar khat kan. Jom kita belajar khat. Khat itu maksud tulisan lah. Bukan setakat belajar buat garisan. Khat itu ada tulisan. Inna khattaka, sesungguhnya khat kamu, tulisan kamu, jamilun jiddan. Masya Allahu. Masya Allahu. Ahmadu. Jadi kebiasaan kita guna sebut subhanallah kan. Dua-dua betul. Ada orang dia sangat spesifik. Dia kata tak boleh. Subhanallah ni untuk benda kalau kita nak mensucikan Allah. Tak boleh guna subhanallah kat sini kena sebut masya Allah. Sebenarnya dua-dua boleh. Sebab bila kita takjub dengan sesuatu, kita lupa Allah yang sebenarnya yang bagi. Jadi kita nak mensucikan Allah, kita sebut subhanallah. Macam orang tengok dalam ayat Quran, bila tengok hebatnya bulan dan bintang, uh, ma khalaqta hadha subhanaka inni kuntu minal, subhanaka tu subhanallah lah. Jadi kalau kita tengok benda takjub, kita sebut subhanallah pun tak apa, sebab kita bila terlalu takjub, kita lupa Allah yang buat. Jadi kita nak sucikan Allah balik, sebut subhanallah. Maka tak apa sebut subhanallah pun, tak ada masalah. Sebab sebenarnya benda tu ada orang terlalu detail, dia kata tak boleh, kat sini tak boleh subhanallah, di sini masya Allah, sebab benda baik masya Allah. Tetapi dalam Quran Allah kata, Allah buat ayat subhanaka ma khalaqta hadza subhanaka inni kuntu minaz zalim. Jadi subhana ni boleh dua-dua, untuk takjub pun boleh, ada masalah. Tapi yang lebih tepat lah, lebih tepat memang masya Allah lah. Lebih tepat masya Allah. Kalau kita tengok benda yang bagus, benda yang baik, masya Allahu kana. Jadi inna khattaka jamilun jiddan, masya Allah. Masya Allahu. Ahmadu syukran ya Aliyu. Khatti jamilun. Wa khattuka ajmal. Wa khattuka ajmal. Ajmal ni maknanya lebih lah, bukan paling. Tulisan kamu lebih cantik. Ya, betul. Tulisan saya cantik. Wa khattuka ajmal. Tetapi tulisan kamu lebih cantik. Aliyun, man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu? Siapakah pemuda yang bersama kamu ni wahai Ahmad? Ka'annahu. Ka'anna ni seperti. Ka'anna juga adik-beradik inna. Ka'anna ni adik-beradik inna. Ka'annahu akhuka. Ka'annahu seperti dia, hu tu isim inna, akhuka khabar ka'anna. Khabar ka'anna. Ka'annahu akhuka seperti dia adik-beradik kamu, seperti ia saudara kamu. Ahmadu na'am hiya akhi syaqiqu. Ya, dia adik-beradikku asyaqiq. Okey, tulis maksud asyaqiq. Asyaqiq ini adalah akhun min ummin wa abin wahidin. Asyaqiq ini maksudnya
adik-beradik daripada emak dan ayah yang satu. Mak satu, ayah satu. Maknanya adik-beradik kandung. Adik-beradik kandung. Mak yang sama, mak yang sama, ayah yang sama. Sebab orang Arab ni, dia ada adik-beradik yang mak lain-lain. Itu normal orang Arab ni sampai sekarang pun ada adik-beradik yang bukan asyaqiq. Bukan asyaqiq. Adik-beradik yang bukan asyaqiq ni adik-beradik tiri. Adik-beradik yang mak lain. Tapi kalau adik-beradik syaqiq, adik-beradik mak sama, ayah sama. Na'am huwa akhish syaqiqu. Ya, dia adik-beradik kandung saya. Adik-beradik kandung saya. Okay, Ali pun tanya, akbaru minka am asghar? Adakah lebih tua? Ini akbaru ni besar, tapi maksudnya umur Adakah lebih tua dari kamu ataupun lebih kecil umurnya? Sebab dia tak tahu kan. Nampak adik-beradik. Tapi tahu ni abang ke ni adik. Jadi akbaru minka huwa am asgharu? Adakah lebih besar daripada kamu ataupun lebih kecil umurnya? Ahmadu huwa asgharu minni. Dia lebih muda dari saya. Asgharu ni bukan lebih kecil lah, lebih muda dari saya. Huwa asgharu minni. Aliyun afi mahja'in anta ya akhi. Ali pun tukar tajuk dah. Nak tanya pasal asrama pula. Mahja'un asrama. Afi mahja'in anta ya akhi. Adakah awak tinggal di asrama? Sebab mungkin dia di di universiti yang dia duduk ni mungkin boleh duduk luar. Ada pilihan untuk duduk luar, ada pilihan duduk dulu, ada pilihan duduk rumah, ada pilihan duduk di asrama. Jadi dia tanya, adakah awak di asrama? Ahmad jawab, ana fil mahja'il khamisi. Saya di asrama yang kelima. Al mahja'ul khamisi wa huwa ba'idun jiddan 'anil jami'ati, dan dia sangat jauh. Ingat kalau ba'idun mesti an. Ba'idun an. Dia tak kata ba'idun min. Kita tak kata huwa ba'idun minal jamiah. Dia sangat jauh dari universiti. Bukan. Ba'idun an. Kena ingat gitu je. Qaribun min. Kenapa ba'idun an? Ingat je. Terima je seadanya. Ba'idun an. Huwa ba'idun jiddan anil jamiati. Dia sangat jauh. Kita terjemah dari juga. Dia sangat jauh dari universiti. Lepas tu Ali pun cakap, ana fil mahja'i thamini. Saya di mahja' saya di asrama ke-8. Huwa ab'adu min mahja'ikum. Dia lebih jauh dari segi komparatif, bukan sebab dia jauh dari itu dari distance tu, tapi dia jauh dari mahja'ah kamu berbanding uh, mahja'ah saya. Jadi min ni min sebab dia min komparatif. Ini min komparatif. Huwa ab'adu min mahja'ikum. Okey, habis untuk malam ni. Ada soalan? Kita dah habis masa dah. Ada soalan? Boleh ada sesi soal jawab sekejap? Ada soalan? Ada lagi? Okey, Dua kita ayat. baca. Ana tak scan Kita baca je. Jadi Ahmadu jawab, ayyuhuma ahsanu. Ni tengok sendiri di buku. Ayyuhuma ahsanu, yang mana dari antara dua itu, which one ayu ni which one which one ahsan, yang mana lebih bagus, lebih baik dari segi facility. Ali jawab al-mahja'ul khamisu ahsanu. Ali jawab mahja' yang kelima lebih bagus. Fa inna ghurafahu, ghurafah ni jamak. Fa inna ghurafahu, sesungguhnya bilik-biliknya awsa'u, lebih luas. Sesungguhnya bilik-biliknya lebih luas. Wa nawafizahu akbaru, dan tingkap-tingkapnya lebih besar. Wa marahidahu, dan toilet-toiletnya anzafu, lebih bersih. Was-sururul lati fihi ajmal, dan katil-katil yang berada di mahjak itu padanya juga adalah ajmal, lebih cantik. Habis tajuk hiwar tajuk 3. Minggu depan kita sambung buat tamarin. Kalau Ana rasa ada masa, Ana akan tulis di WhatsApp group page mana yang kena buat wajibat. Tapi Ana rasa kita kena maki dulu ikhtibar buku 1 tu. Kita maki sama-sama di dalam kelas insya-Allah pada minggu depan. Jadi kita berhenti setakat ini pada hari ini. Kita sambung pada hari Selasa depan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.